Ramai anak muda rasa kalau gaji B40, simpanan RM10,000 tu cuma mimpi. Tapi sebenarnya bukan mustahil. Kita cuma perlukan cara yang paling tepat. Jangan tunggu kaya baru nak simpan. Cara pertama, jadikan simpanan sebagai komitmen tetap. Contohnya, simpan 10% daripada gaji pun dah cukup. Cara yang kedua, setkan auto debit ke akaun asing. Duit terus gaib dari akaun utama. Jadi kita tak akan rasa nak terguna. Cara ketiga, potong satu tabiat yang mengurangkan duit kita. Tukar satu habit kecil. Contohnya, kurangkan shopping benda yang tak penting. Setahun, kita dah dapat jimat beratus-ratus. Cara yang keempat, simpan duit OT, komisen, bonus. Dengan cara ini, simpanan RM10,000 tu nampak makin cepat. Cara yang kelima, tanda setiap progres. Tak kisah berapa yang kita masukkan, 100 ke, 200 ke. Bila kita nampak simpanan tu naik sikit-sikit, confident kita untuk capai RM10,000 makin kukuh. Nak lagi best, tukar duit kepada emas. Kita akan nampak hasil yang luar biasa. Nak mulakan simpanan emas? Jom, simpan sikit-sikit, konsisten, lama-lama pasti jadi. Follow Syaza, kita belajar sama-sama.